ayam tua. Okey, untuk bahan tumis. Bawang merah ni 2 sendok ni. Saya pakai sendok ni. 2 sendok ni bawang merah. Bawang putih 3 sudu. 3 sudu penuh bawang putih. Lepas tu halia. Halia pun 2 sendok ni. Sama dengan bawang halia. Lepas tu serai. Saya pakai sukatan mangkuk hijau ni dalam 3 sudu ni. 3 sendok ni. Serai, lengkuas sama juga dalam 2 sendok setengah. Lepas tu cili padi 1 mangkuk kecil. Lepas tu kerisik 4 sendok. Ini kerisik 4 sendok. Lepas tu gula 1 cawan yang kecil ni. Gula. Daun kunyit dalam 10 helai iris halus. Tu daun limau, separuh daripada daun kunyit. Air 1 jug besar ni. Tengoklah kalau dia tak berapa empuk. Sekejap. Bawang putih. Bawang merah. Masukkan halia. Kacau. Lepas tu kita masukkan serai tadi. Lengkuas. Serbuk kunyit agak-agak ya dalam 2 sudu. Saya main tuang je. Agak-agak. So 2 sudu sahaja. Okey, garam kita tak masukkan dulu. Kemudian sebab takut nanti liat, tak empuk. Itulah mak saya cakap garam last sekali. Dengar ya, jangan melawan seperti orang tua. Dengar. Okey, masukkan ayam. Gaul-gaul dulu. Masukkan santan 1 liter tu setengah kotak. Kiranya 500 gram lah. Masukkan air 1 jug. Lepas tu masukkan gula. Masukkan gula ya, gula yang secawan tadi. Okey. Dia empuk sampai 2 jam. Lebih kurang 2 jam. Tapi kena kacau-kacau selalu supaya tak hangit. Dapat sesuatu. 2 jam. Daging pun dah nak empuk. Bila daging dah nak empuk, baru kita masukkan garam.
garam 1 sendok macam ni. Tapi masukkan jangan habis. Rasa-rasa dulu. Agak-agak ya garam-garam tu. Agak-agak sahaja. Lepas masuk garam. Lepas garam baru masukkan kerisik tadi. Kerisik. Okey. Kacau lagi. Bila air dah nak kering, baru kita masukkan daun kunyit dan daun limau. Pun dah nak kering. So, bolehlah kita masukkan daun limau dan daun kunyit tadi. Saya masukkan terus semua. Okay, finally rendang kita dah siap, guys. Sama lagi dah. Dah. Sudah siap. 2 jam.